Blok area contradiction. Kita tahu block barrier sebenarnya BBC ni adakah baik untuk kita? Baik kan? Positif. Sebab kalau positif, sebab kita nak dapatkan solution. Kalau kita tak tahu, sampai bila kita takut yang sama. Okey, kalau persiapan kita explain. How your kids, where are they now? You build a boat. Selamat pagi sayang, baru sekejap kita bertemu. Engkau datang membawa sekuntum mawar merah, pagi menjadi indah. Selamat pagi sayang, semalam pun kita berjumpa. Engkau datang bersama sejambak mawar biru, rasa berubah rindu. Beribu batu, rasa kau dekat di sisi. Di dalam mimpi, kau datang kepadaku. Kita berlari, menyapa bayu pagi. First, bila saya dipilih untuk masuk ke Gempur ni, saya macam teruja sebab saya dipilih. Lepas tu saya macam banyak aktiviti yang kita buat kat sini. Energy! Pelasan! Happy dalam perjuangan! Semangat pagi! Pagi! Trust each other. Kami daripada Sixon, Gemilang Empire, Selesai. Okay, hari ni kita ada jungle trekking di air terjun Lasir. Dan purpose game ni kepada semua peserta Gempur 8.0 adalah untuk menguji kerjasama, okey, dan menguji kekuatan masing-masing. Apa dalam Gemilang perlu unity, kita perlu bekerjasama kerana kalau kita pergi seorang, kita boleh pergi laju, tapi kalau kita boleh pergi ramai-ramai, kita boleh pergi jauh. Dapatkan result yang baik, kita perlukan tim yang ramai. Okay, teamwork tu kena ada. Okay, tak guna ada tim ramai tapi tak ada teamwork. Okay, kena ada teamwork, dan dalam teamwork tu kena ada leadership. Sebelum ada leadership, kena ada self awareness. إذا متت مع أمي كان أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا اللي بشوفه، المأساة هذه اللي بشوفها، اللي كل حاجة عندي كليتهم، يعني كل اللي كنت أعزهم وأحبهم كليتهم راحوا. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم. Kamu lihat jangan dilarang, tapi udah tanah dilarang.
saya ambil satu situasi. Ramai tak orang sakit kritikal sekarang? Okey, doktor kata lagi 5 bulan, hidup you tak lama, 5 bulan you boleh hidup. Pernah tak doktor assume benda tu? Lagi 5 bulan you mati. You ada komitmen, you ada hutang, you ada tanggungjawab, you ada keluarga, semua benda you akan fikir, lagi 5 bulan you mati. Tulis satu surat, watikah tulisan terakhir anda untuk orang yang paling you sayang sebelum you pergi meninggalkan dia. Terima kasih kerana pernah hadir dalam hidup saya dalam masa yang singkat ini. Semoga ketiadaan saya nanti dapatlah kiranya saya menggantikan saya sebagai ayah untuk anak-anak saya. Bayangkan seorang ibu menyampaikan satu watikah yang betul-betul penuh keikhlasan. Mak, terima kasih atas setiap apa yang telah Mak buat untuk Zura. Maaf atas segala salah silap yang telah Zura lakukan. Peserta Gempur 8.0 dari Gemilang Empire. Semangat pagi! Pagi!